saya nak ajar urutan untuk sakit tumit, sakit tapak kaki, sakit pergelangan kaki, kejang bahagian betis, sakit bahagian betis dan ke bawah. Ada tak yang sakit ibu jari kaki? Kalau ada, komen ada. Oh, ramai juga Masya Allah. Okay, jom. Saya urut, anda ikut. Saya urut kaki kanan, anda nak urut kaki kanan lagi baguslah, sama dengan saya. Tapi kalau anda nak urut kaki kiri, kena pandai-pandai faham apa yang saya ajar. Pertama sekali, bismillah, letakkan minyak dekat sini. Ni tulang ni tulang. Sebelah tulang tu ada ruang kosong. Sapukan minyak dulu. Kalau ada angin terperangkap di bahagian kaki, anda akan mudah sendawa keluar gas. Tengok ni tulang Jadi kita akan start daripada tepi tulang. Ambil ibu jari kanan, letak macam ni. Okey, cuba tekan, tolak. Tekan, tolak. Kesalahan ramai orang dia tak tekan. Sekarang saya ajar, tekan dulu bagi masuk, baru tolak. Faham Okey, di sini ada saraf yang membawa ke bawah, ke tapak kaki. Tapi tekanan ni tak padu. So kita pergi dalam lagi. Tengok cara yang kedua. Letak ibu jari. Okey, sekarang tekan. Tekan pakai ni. Ni tapak tangan kan. Ni jari kelengkeng. Ambil tulang bawah ni, tulang bucu. Bucu tapak tangan. Tekan ibu jari tuan-puan, tekan dulu tolak. Tuan-puan follow saya, kita buat langkah demi langkah supaya anda buat gerakan yang betul. Tekan dulu, tolak. Okey, tekan dulu, tolak. Waalaikumsalam, sedang pantang boleh sapu? Boleh sangat. Siapa yang sedang pantang boleh, yang sedang mengandung boleh. Tekan, tolak. Okey. Siapa ada sakit tapak kaki, poin ni terlalu sakit. Kalau betul, komen betul. Okey, kenapa? Sebab di sini ada saraf yang membawa ke bawah, ke bahagian tapak kaki. Tuan-puan, saya ajar ilmu ni penting. Ramai orang tidak ada ilmu ni, jadi bila dia sakit, dia tahan je lah. Sekarang saya ajar untuk cara buat rawatan di rumah. Ambil ilmu ni, simpan dan amalkan. Boleh tuan-puan Teruskan, sambil urut anda boleh istighfar. Sambil urut anda boleh doa, ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Allah sahaja yang boleh sembuhkan. Sambil urut anda boleh selawat. Teruskan. Okey, apabila anda tekan dan rasa sakit, tak perlu risau apa-apa. Kenapa sakit? Sebab itulah tanda keradangan. Radang boleh berlaku di bahagian saraf. Radang boleh berlaku di bahagian otot dan juga boleh berlaku di bahagian sendi. Apabila anda tekan dan rasa pedih, itulah ciri-ciri bahagian itu sudah ada keradangan. Okey, teruskan Okey, ini baru poin pertama. Kepada yang baru masuk, anda belum terlambat. Kita baru masuk poin pertama. Sebelum anda terlepas banyak lagi poin, ambil minyak, start sekarang bersama saya Tekan, tolak. Okey, ada tak yang rasa dekat sini bahagian berbiji-biji? Kalau ada, komen biji. Tu komen biji, B-I-J-I, komen biji. Kalau ada, komen biji. Biji-biji itu adalah radang lah. Dia macam bengkak-bengkak yang berlaku, tapi di bahagian dalam. Yang tu lah yang ramai tak tahu. Sebab bila kita tengok, nampak kosong. Bila tekan, rasa pedih sangat. Radang tu dekat dalam. Okey. Bila radang tu makin reda, kaki anda akan makin kurang sakit, darah akan makin lancar, jalan akan semakin mudah. Okey, jom tuan-puan, kita akan pergi kepada poin kedua. Tengok daripada poin pertama ni, turun sikit ke bawah. Turun. Okey, ni poin pertama turun sikit ke bawah, kita akan tolak macam tadi juga. Okey, letakkan ibu jari, tekan sama macam tadi, tolakkan ke bawah. Okey. Siapa yang sakit pergelangan kaki, sebenarnya anda kena urut bahagian betis bagi lembut. Nanti pergelangan kaki akan makin stabil. Okey. Mas Turasi nak beli minyak RG boleh tengok dekat profil saya, dekat situ ada beg kuning, boleh grab kat situ Pagi-pagi selalu mengkarung. Okey. Sesiapa yang nak beli minyak RG, dekat hujung baru saya buka beg kuning lah Sekarang saya ada buka dekat profil je lah, boleh tengok situ. Okey tuan-puan, kita dah dapat 2 poin. 2 poin. Sesiapa yang sakit, yang ada masalah yang agak teruk, masa tekan tu memang rasa biji terlalu pedih. Ada yang bila tekan tu rasa kebas, untuk sementara je. Okey, anda urut je. Okey, kalau rasa tak selesa, anda boleh stop sekejap. Boleh dah tepuk-tepuk bagi selesa, gerak-gerakkan. Bila dah makin okey, dah selesa sikit, urut balik. Ni poin 1 ambil balik tepi tulang tadi. Ambil balik, tekan, tolak. Kita ulang-ulang poin ni. Berapa lama nak urut untuk setiap poin? Okey, nanti saya cerita Tekan dulu, teruskan.
Okey, bila anda jumpa poin yang sakit, sebenarnya anda kena urut lebih lama pada bahagian tersebut. Salah ramai orang adalah bila sakit, tak payah urut. Itulah kesilapan dia. Sebenarnya anda kena urut. Cuma kalau terlalu sakit, anda berikan pada tahap yang anda mampu untuk tahan. Okey, jelas tak tuan-puan? Kalau jelas, komen J kat bawah. Jelas tuan-puan? So kita pergi pada poin kedua balik, tekan tolak. Okey, setiap poin urutan ni kita boleh urut secara berselang-seli, tak ada masalah. Fokus urutan ni adalah melembutkan balik otot-otot yang keras, yang tegang. Okey, bila darah kita lancar, anda try jalan nanti. InsyaAllah anda akan rasa ringan tuan-puan. Baik, kita dah dapat 2 poin. Sekarang kita nak pergi pada poin yang ketiga. Tadi saya tengok ada yang kata sedang sakit tumit kan? Kita akan attack point untuk tumit yang berada di bahagian betis. Okey? Bismillah. Okey tuan-puan, letakkan minyak dekat sini. Line tengah ni. Nampak ni tumit kan? Okey, line ni sampai atas ni. Okey, sapukan minyak dulu macam mana nak urut? Kalau urat dekat wing kiri bawah ketiak, pandai nak tegang. Okey, macam ni. Letakkan minyak kat rusuk, tekan, tarikkan ke depan. Okey, ni atas urut sampailah ke rusuk bawah, buat kanan kiri. Yang tu ringkas saya tunjuk sebab tajuk tu saya dah cover sebelum ni untuk poin belikat dan juga sesak nafas. Boleh tengok video saya yang sebelum ni tuan Okey tuan-puan, untuk urut poin ketiga ni macam mana? Okey, kaki ni anda kena angkat sikit. Macam mana? Cuba tengok letakkan di atas kaki satu lagi. Macam tu. So kita akan urut pada poin betis di tengah ni. Ini poin sangat penting untuk tumit. Siapa tak pernah urut, kita buat sama. Ambil ibu jari, tekan dekat tengah ni. Tekan dekat tengah ni. Tekan, tolakkan ke bawah. Okey. Ni cara paling asas. Nanti kita pergi dalam sikit. Tekan dulu tolak. Okey, sekarang kita try pergi dalam sikit. Tengok letak ibu jari pada poin tadi. Satu lagi tindih belakang dia. Dia akan pergi lagi dalam. Tengok, satu sini. Okey, satu lagi letak belakang ibu jari tu. Tekan, tolak ke bawah. Siapa yang sakit tumit, anda akan rasa pedih bahagian ni tuan-puan. Pedih sangat. Ya Allah, pedihnya. Yes. Siapa yang sakit tumit akan rasa macam tu. Dan terutamanya di bahagian sini. Ni di bahagian tendon. Anda akan rasa macam berketul atau bengkak. Betul ke tak betul? Kalau betul, komen betul tuan-puan. Boleh respon? Saya sangat appreciate, saya sangat hargai orang yang sudi komen. Boleh tuan-puan Masih banyak. Tekan, tolak. Teruskan. Lepas diurut, apa tadi? Terlepas lah komen tu. Betul Alhamdulillah. Teruskan tuan-puan, teruskan. So kita dah dapat 3 poin. Anda kalau rajin-rajin urut macam saya ajar, apabila betis dah mulai lembut, anda akan berjalan semakin laju nanti. InsyaAllah. Dah banyak pesakit yang ikut dan nampak perubahan tuan-puan Kalau siapa yang nak kesan yang lagi power, anda kena start daripada atas. Saya pernah ajar poin urutan lutut dekat sini. Kalau anda cover atas, cover bawah, itu lebih power kesan dia dengan izin Allah. Siapa yang dah pernah belajar bahagian atas ni, pernah tak? Kalau pernah, komen pernah. Kalau tak pernah, bagi tahu komen tak pernah. Okay, teruskan tuan-puan. Teruskan. Dah pernah, bagus. Alhamdulillah, syukur. Oh, ada juga yang tak pernah. Masya Allah. Okey, boleh So kita dah dapat 3 jaluran ataupun 3 poin 1, 2, 3. Sekarang kita nak pergi kepada yang keempat. Ready tuan-puan? Okey. Sesiapa yang tak pernah belajar untuk urutan sakit lutut, nanti cuba scroll sikit ke video TikTok saya. Saya ada buat video urutan lutut dekat situ. Tolong gabungkan dengan urutan malam ni. InsyaAllah kaki anda akan lebih jauh beza dia. Tapi habiskan dulu urutan tu sekarang ni. Okey tuan-puan, sekarang kita akan pergi poin yang keempat. Dekat sini. Pegang tulang dulu. Untuk kaki kanan, cuba pegang tulang. Jumpa tulang ni Okey, sekarang bergerak seinci ke kanan. Lebih kurang seinci lah. Dekat sini ni ada otot-otot di tepi tulang. Itu kita nak target. Kita akan urut turun ke bawah. Pertama kali masuk, ya Allah Anis. First time ke? Anis tolong follow Tekan follow dulu supaya tak terlepas.
Siapa dekat sini orang-orang baru, okey, saya nak ajar macam mana supaya anda boleh follow rapat, supaya boleh belajar banyak ilmu dengan saya. Sekarang ni nampak tak profil saya Amin Arji? Anda tekan Amin Arji, tengok di profil saya ada link dekat atas tu. Anda tekan link dan masuk ke dalam grup TikTok. Okay, grup TikTok tu bila saya live, insya-Allah anda akan mudah dapat notification. Boleh Okay, sekarang sapukan minyak dulu tuan-puan ni tulang. Ambil seinci ke kanan, sapukan minyak ke bawah. Sebelum tu bawah ni letak sesuatu. Contoh letak kaki ke, letak bantal untuk tinggikan. Bila tinggi, senang sikit lah nak urut. Okay, cuba tengok cara dia. Okay, cantumkan ibu jari nak tekan dekat sini. Poin saya tunjuk tadi, tepi tulang. Tekan dulu, tolakkan ke bawah. Tekan dulu, tolakkan ke bawah. Tuan-puan, rasa tak? Sekejap, saya nak tanya, sampai ke? Boleh tak urut macam ni? Siapa yang sampai komen 1, kalau tak sampai komen 0, sampai tak tuan-puan? Kejap saya nak blok orang yang mengarut-ngarut kat komen ni. Benda lah jual badan kat sini. Bismillah. Jual lah minyak arji ke? Sekejap semua tak ada faedah semua ni. Okey. Teruskan tuan-puan, teruskan. Tekan, tolakkan ke bawah. Sampai ke tuan-puan? Saya tak nampak komen. Okey, sampai, alhamdulillah. Siapa yang tak sampai, tak boleh sampai, cuba tinggikan letak bantal ke, bagi tinggi sikit. Try lah urut. Kalau tak sampai jauh tak apa. Kalau boleh separuh pun tak apa. Separuh lagi nanti mintalah anak tekankan Bagus, sampai Ina, alhamdulillah. Pada tulang atau tepi tulang Siti Syam. Ni tulang seinci ke kanan anda akan, kalau tekan tu kena tekan kuat tau, sebab otot ni dia keras, dia agak keras. Jadi kena tekan tu mantap-mantap sikit bagi masuk. Tapi kalau anda ada masalah 3 finger, sakit ibu jari, kebas tangan, mungkin tekanan tu agak lemah lah sebab tu saya cadangkan gabung dengan minyak arji. Sebab kesan minyak arji ni, fungsi dia dapat meningkatkan kesan urutan. Jadi kalau anda tekan tu mungkin tak berapa mantap, bila guna minyak arji dia akan support anda punya urutan tu. Faham ke tuan-puan? Okey, teruskan tuan-puan Baik, sekarang kita dah dapat 4 poin. Kalau rasa penat sangat, relax dulu, tarik nafas. Lepas tekan balik. Kita urut ni kita kena tenang-tenang je. Kita jangan stres-stres, tapi setiap tekanan tu sampailah. Satu lagi tuan-puan saya kena jelaskan sebab ada orang dia salah buat. Bila saya cakap, bila anda urut, jumpa bahagian sakit, anda kena lamakan urutan pada bahagian tersebut. Faham Tetapi buat pada tahap kemampuan anda. Ada orang dia apa tahu, tekan sakit, sakit, dia tonyong sekuat hati, esok bengkak marah saya. Kan saya cakap, buat ikut kemampuan anda. Kalau sakit tu dah macam tak tahan, slowkan sikit. Tapi dia kena sakit, dia kena sampai sakit, barulah tekanan tu masuk dalam. Cuma kalau anda orang normal, tidak ada masalah, anda tekan pun dia takkan sakit. Tengok saya normal, saya tekan mana ada sakit? Tak sakit. Jelas tak tuan-puan? Saya harap anda jelas supaya anda boleh buat gerakan yang betul. Kalau jelas, komen jelas sikit, boleh tuan-puan Okey tuan-puan semua, sekarang ni saya nak masuk poin kelima. Siapa yang ada masalah sakit urat saraf dan telah cuba pelbagai jenis minyak urut tapi tak nampak apa-apa perubahan, apa kata anda bagi satu lagi peluang kepada diri anda untuk cuba minyak arji? Dah ramai pesakit yang cuba minyak ni dan bagi tahu minyak ni berbeza daripada minyak lain yang mereka telah cuba. Saya akan bagi sekali percuma pelbagai video untuk rawat urat saraf. Anda boleh baca list yang saya tunjuk. WhatsApp nombor tertera untuk detail. Kita masuk poin kelima. Tarik mengkarung. Ikut cara saya buat ni. Dan ni sekali untuk kejang atau tarik mengkarung cover sekali. Okey, poin kelima tuan-puan, cuba perhatikan. Perhatikan. Cuba tengok. Okey, ini adalah, perhatikan Tengok. Ini buku lali. Di belakang buku lali ada lekuk. Okey. Lekuk ni bersambung kat mana? Dekat sini, dekat tepi tulang sini. Dia bersambung kat sini Saya nak anda letak minyak sepanjang ni. Nanti saya akan tunjuk cara urut dia. Yang ni untuk apa? Siapa yang ada sakit tapak kaki sebelah luar.
Okey, point ni dia akan cover bahagian situ. Point ni juga dia cover untuk sakit buku lali. Okey? Okey, jom kita buat sama-sama Tersapu minyak secukupnya, jangan terlampau sedikit, secukup rasa. Okey, ambil 4 jari ni, cengkam bahagian lekuk ni dekat atas sikit. Ni kan lekuk kan, ambil atas sikit. Cengkam Lepas tu tarik ke atas. Okey, ini asas dia macam ni, tapi tak padulah. Nanti kita akan pergi macam mana nak padukan dia. Okey, jaga saya masuk. Dapatkan yang asas dulu. Tu gerakan asas dia. Bismillah. Okey, tengok gerakan yang nak padukan tangan macam ni. Ambil 4, okey, letak sini. Satu lagi tangan ni kita akan cantumkan. Nampak tak? Kita akan cantumkan jari tu, kita tekan dekat celah tulang. Kenapa kena tekan celah tulang? Sebab di celah tulang tu ada saraf kaki. Okey, tengok saya letak sini. Ini kita cantumkan. Nampak dia cantum. Okey, kalau anda tekan tepat, anda akan sakit tau. Tekan, tarik. Okey, tangan ni mesti follow yang ni. Faham fokuskan dekat tepi tulang, tekan bagi mantap, baru tarik. Ini macam anda cengkam sikit betis tu, tapi fokus dekat sini. Tekan, fokus kat ujung jari, tekan mantap, tarik. Biar dia tekanan tu masuk sikit. Dia macam susah, tapi kalau anda train dia akan jadi senang lah. Tuan-puan, kalau anda tekan tepat, anda akan rasa sakit tau. Cuba tekan dulu 5 kali. 1, mantap-mantap tekan, baru tarik tau. 2, tekan dulu, baru tarik. 3, 4, 5. Tuan-puan, dapat ke tak dapat ni? Ke saya seorang je dapat? Dapat tak tuan-puan tekan tu? Tangan yang sakit, ya Allah, kena repair lah tangan puan. Tangan puan ada masalah tu. Tangan puan tu ada masalah, repair tangan. First, sesiapa nak belajar urut, tangan kena repair dulu. Trigger finger lah, kebas tangan. Sebab tu yang menyebabkan tangan tu jadi lemah. Dapat. Yang tak dapat tak apa, fokus yang tadi. Ini poin kelima ni biar dululah. Fokus yang tadi 1 sampai 4 tu. Okey. Siapa yang dapat tadi, kita ulang balik 5 kali. 1. Dia kena latih. Dia mula-mula memang susah. Tapi kalau kita latih, dia akan jadi senang 3. Macam kita bawa basikal dulu, mula jatuh. Tapi bila dah selalu bawa, senang je. 4. Dia kena latih teman 5. Okey, tarik nafas. Lepas. Sendawa, lepas urut. Alhamdulillah, bagus. Saya dah dapat 2 hari dah sakit kat tempat tu. Betul. Sakit tapi tak tahu nak tekan dekat mana kan. Tapi bila anda tekan tepat pada point, anda akan rasa, kena lah. Kena. Alhamdulillah. Penat. Boleh lah. Macam berjoging Okey, saya dah masuk 5 point. Ada yang tengah mengah ke? Relax dulu. Tarik nafas. Lepas. Mengah makcik Tarik nafas. Lepas. Relax. Jom kita teruskan. Okey. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada pergelangan kaki. Berpeluh. Masya Allah, urut pun peluh Yang keempat tadi untuk pelipat bawah lutut ke? Bukan, yang tu untuk betis. Urut situ pun bagus juga untuk pelipat, tapi dia point jauh lah. Lepas tu sekarang ni ambil ibu jari kanan, pusing. Pusing. Pusing sini. Semasa anda pusing, kena carilah mana yang sakit. Yang sakit tu anda kena urut lebih lama. Sakit ibu jari, ya Allah. Sakit ibu jari ya, Masya Allah. Kalau rasa tak tahan, anda buat sikit je lah, buat sikit je. Okey, boleh Tulang patah. Kena cantumkan tulang tu dulu. Bila tulang tu dah cantum, boleh je urut. Sebab bila tulang tu patah, dia akan kacau anda punya otot juga. Okey, sekarang tuan-puan, ambil jari telunjuk, letakkan di tengah sini. Ini untuk pergelangan kaki, dekat tengah pergelangan kaki. Okey. Saya tukar. Tuan-puan buat macam ni, 3 jari. Jari tengah ni letakkan dekat tengah sini. 2 jari letak sini. Ini adalah 3 poin yang kita akan urut. Okey. 1 dekat luar yang bonjol ni, 2 kat tengah,
Yang ketiga dekat tebing sini, macam ada bonjol tu. 3 boleh tuan-puan Kita start dengan belah sini dulu. Belah luar dulu. Ambil ibu jari kiri. Siapa yang rasa tak sampai, letak something supaya dia makin dekat. Okey. Tekan macam ni. Gunakan ibu jari kiri untuk urut belah kanan, poin luar. Okey, tekan macam ni. Okey. Tuan-puan tekan bahagian tu Sakit tak bahagian ni tuan-puan? Kalau sakit komen S. Sakit ke tuan-puan? Kalau sakit komen S. Sakit, saya ayah, Masya Allah. Ada sakit pergelangan kaki tu. Okey, lepas tu ambil ibu jari kiri, ibu jari kanan pula untuk tebing belah sini. Tebing tebing tu bahagian yang menonjol tu. Urut macam ni ke bawah. Urut ke bawah. Best je, alhamdulillah. Tekan tuan-puan urut ikut kemampuan lah. Kalau rasa tangan tu tak kuat, ambil rasa-rasa je tapi nanti ada petua kat belakang. Kalau anda rasa susah nak urut, ada cara lagi senang tak? Okey, saya akan bagi petua sikit, tapi saya simpan kat belakang Anda belajar dulu. Sekarang ni sini tang ibu jari kanan lepas tu ibu jari kiri pula. Okey, ibu jari kanan balik. Okey, sekarang kita akan pergi dekat tengah. Tengah Sekejap, saya nak pergi tengok ada cara lagi senang tak? Ada cara lagi senang. Tuan-puan, ambil 4 jari, okey? Anda cengkam je, letak je dekat tengah ni. Tarik je. Anda tarik je. Okey, tarik je. Anda akan sentuh juga bahagian tengah tu. Gunakan 4 hujung jari ni. Okey, ni cara senang. Saya tunjuk cara senang. Okey, siapa yang dapat poin tu? Dapat tak tuan-puan? Tekan tengah-tengah. Ni bahagian ligamen. Bahagian ligamen penyambung tulang. Dapat tak tuan-puan? Kau dapat komen 1. Duduk macam ni lama-lama sakit pinggang tak? Tanya ke bagi tahu? Saya tak sakit lah. Kalau puan sakit, tak apalah, sandar lu, lunjur lu, sambung balik. Kena belajar sekali ilmu makan ni puan Kalau puan tak belajar ilmu makan, sakit tu akan berulang-ulang. Sakit kaki ke, sakit pinggang ke, sakit lutut akan banyak kali berulang-ulang. Kenapa? Sebab puan makan makanan yang tak sesuai dengan badan. Nanti saya share sikit ilmu makan Okey tuan-puan, sekarang ni kita pergi poin yang seterusnya. Sini pula. Buku lali sebelah luar. Okey, siapa yang tangan dia tak berapa kuat, anda buat ikut kemampuan je. Buat ikut kemampuan saja. Jangan stres. Stres kan lagi banyak penyakit. Tuan-puan, sapukan minyak dulu dekat buku lali ni Okey, gunakan knuckle, kita bengkokkan jari, kita akan pakai tulang knuckle. Ambil daripada depan, pusing ke belakang. Ke belakang lekuk ni kan. Pusing ke depan, tarik ke belakang. Boleh ke tuan-puan? Macam tu. Okey, kena carilah mana-mana yang sakit, lamakan di bahagian tersebut. Urut macam tu. Saya jarang kongsi ilmu untuk pergelangan kaki ni. Siapa yang first time belajar? First time belajar komen 1. First time. Okey, teruskan tuan-puan. Teruskan. Wah, banyaknya yang first time, Masya Allah. Follow saya rapat-rapat supaya saya boleh terus berkongsi ilmu dengan anda semua. Cara untuk pulihkan sakit sendi, otot, urat saraf di rumah. Okey, teruskan tuan-puan, teruskan. Cantik. Ni tak lengur sangat kan? Kita tarik nafas. Lepaskan. Relax. Okey, sekarang ni saya nak pergi untuk bahagian kura tapak kaki dekat sini. Siapa ada krem jari kaki? Siapa yang krem jari kaki, ada tak? Ataupun sakit jari jemari kaki, ada ke? Ataupun sakit ibu jari kaki. Nanti kita akan sentuh sikit poin yang berkait dengan jari. Okey, untuk pengetahuan anda poin ni juga sebenarnya dia berkait dengan dada atau pernafasan. Dia poin jauh lah. Okey, sapukan minyak dulu tuan-puan. Sapukan minyak dulu, kita belajar cara urut poin ni. Sapukan minyak dulu. Okey, semua bahagian ni.
Sekarang gunakan 4 jari, tarik. Tarik ni ibu jari punya celah. Okey, ni celah ni ibu jari kan, tepi ibu jari, tarik je. Tarik, tekan dalam sikit. Lepas tu pergi dekat sebelah dia. Urut semua, tuan-tuan, urut semua. Urut dalam longkang ni, celah-celah tulang tu, atas tulang tu anda tekan saja. Anda tekan, mana-mana sahaja yang sakit, urut lama dekat situ. Nanti okey, anda teruskan teruskan. Urut lama kat sini. Teruskan cari mana yang sakit. Ada ke yang sakit? Kalau sakit komen S, kalau tak sakit tak ada apa-apa pun cikgu, tak ada apa, tak sakit pun. Komen kosong. Tuan boleh ke komen je? Yang sakit komen S, kalau betul-betul tak sakit komen kosong. Nur Aidah tak sakit, Salina sakit, Rukia sakit, Hasna, Opah pun ada. Opah apa khabar? Opah sihat ke? Nurlia kosong. Okey, saya Ayah sakit. Okey, terusnya tuan-puan tekan. Kalau lenguh, stop sekejap, tarik nafas. Renjiskan, cool down, relax, sambung balik. Kita chill je tenang-tenang je. Tempat ni rasa elektrik. Kenapa rasa elektrik? Bayar bil tak? Acah je. Tuan-puan, dekat sini ada saraf. Dekat celah-celah tulang ni ada saraf yang berhubungan dengan jari jemari kaki. Mana-mana yang anda tekan rasa renjatan elektrik, berarti tekanan tu sudah menyentuh bahagian saraf. Faham ke tuan-puan? Kalau faham, komen 3. Faham ke tuan-puan? Okey, yang sakit tu kena urut lama sikit lah. Seterusnya, kita akan pergi kepada bahagian tapak kaki. Okey. Tapak kaki, kita akan sentuh bahagian sini. Tuan-puan semua, okey, bahagian kaki ni saya tarik sikit lah. Saya buat macam ni, bagi dia terbuka sikit. Anda buatlah macam mana pun, yang penting boleh urut bahagian tu. Letakkan minyak dulu dekat tapak kaki. Letakkan minyak. Okey. Okey, tengok yang ni kita punya tumit. So kita ambil daripada depan tumit, kita akan tekan tolak ke atas. Boleh? Kita akan urut satu line demi satu line sampai habis. Macam ni, daripada depan. Lepas tu sebelah dia sampai habis lah. Nak urut macam mana? Pakai je 2 ibu jari macam ni, tonyok je. Ambil bawah dulu boleh, lepas tu ni atas. Okey, nak tengok ulang siar macam mana? Ruqyah. Nanti insya-Allah jika ada rezeki, saya mungkin boleh edit balik live ni, saya masukkan dalam TikTok saya. Okey ke kalau macam tu? Kalau saya cut live ni, saya masukkan dalam video TikTok, okey ke? Ke dah boleh ingat dah poin-poin ni? Bukan susah pun tak kan? Kita tekan tolak, naik atas slow, urut semua bahagian. Kenapa? Susah kan? Tak boleh tangkap Okey. Kalau perlu ramai yang nak, mungkin saya boleh timbangkan nanti. Okey, tuan-tuan teruskan. Tekan. Kalau lengur-lengur stop sekejap jangan ikut saya. Sebab saya sihat. Cuma kalau anda tangan tak apa kuat, anda tak apalah. Boleh juga tekan macam ni sikit-sikit, tekan sikit-sikit. Dah tak mampu nak urut kan, tangan lemah kan, tekan-tekan macam ni tak apa. Jadi kita buatlah ikut kemampuan kita, okey? Teruskan tuan-puan. Teruskan macam tu. Tekan. Tak ada beg kuning. Minyak RG Sekejap lagi, ujung-ujung sikit. Boleh buat jangan marah Okey, sekarang ni kita pergi pada tumit. Yang ni untuk orang yang sakit tumit. Okey, tumit ni ambil ibu jari, tekan-tekan macam ni. Ni dekat tengah. Okey. Lepas tu kita boleh check dekat tepi, dekat belakang-belakang tumit ni. Kita kena cari mana yang sakit. Pakai batu boleh ke? Boleh. Kalau ada batu, contohlah batu sungai Ali Syukri kan. Tekan-tekan. Tekan-tekan boleh. Lesung batu boleh. Lesung batu. Jangan lepas kita urut kaki kita pergi tumbuk cabai. Nanti siapa nak makan? Betul tak? Okey. So lepas urut kaki tu basuhlah batu tu Okey, tekan-tekan macam tu. Kena carilah bahagian sakit. Lepas tu kalau nak urut macam ni pakai batu tu pun boleh juga. Tekan-tekan. Okey. Boleh je. Jadi saya tunjuk asas poin dekat mana, nak tekan macam mana. Kalau anda dah pandai, guna benda pun tak apa. Tapi kena
Kena tahu dulu point dia macam mana, tekanan dia macam mana. Yang lain-lain tu boleh adjust lah. Boleh Okey, untuk orang yang sakit tumit, saya pernah kena sakit tumit sampai bertongkat. Pakai tongkat. Dahsyat Dulu pun cerita Okey, sekarang ni di sini antara point tumit. Nak buat macam mana? Gunakan tapak tangan. Okey, anda boleh buat macam ni, tolak ke bawah, tolak ke bawah. Urut bahagian tulang ni, kadang-kadang bahagian tulang ni ada bengkak. Tapi dia tak berlaku pada semua orang lah. Siapa yang tak ada sakit tumit, tekan bahagian ni, tak ada apa-apa pun. Untuk orang yang sakit tumit, bukan mesti sakit bahagian ni, tapi kadang-kadang ada yang ada. Lila sakit yang bahagian ni, kena dah tu. Ada lagi Hanif sakit juga MLH Hanif. Lesung batu boleh guna. Lesung batu boleh guna. Cuma lepas guna terbasuh balik jangan terus tumbuk bawah. Sakit sangat, Masya Allah. Okey, teruskan tuan-puan. Teruskan. Okey, baik, cantik. Sekejap, saya lupalah nak sentuh satu lagi untuk sakit ibu jari. Sakit ibu jari saya dah sentuh sini, ini point tadi. Saya dah sentuh kan celah ni. Saya nak sentuh point kedua dekat tepi ni. Tepi ni. Point ni juga sebenarnya untuk tulang belakang juga. Untuk kalau daripada refleksologi punya ilmu tuan-puan letakkan minyak sekejap dekat tepi ni. Saya nak sentuh sikit. Saya sakit belah tepi. Tepi mana tu? Tepi ni ke? Okey, sekarang ni kita urut macam ni. Okey. Urut daripada sini, kita membawa sampai ke bawah ibu jari ni lah. Urut macam ni. Sampai ke sini. Faham tuan-puan sakit bahagian ni. Teruskan urut bahagian ni. Kebas tangan jari. Teruskan macam tu. Ini kalau sakit ibu jari, ini antara point dia juga. Ibu jari kaki. Kalau sakit daripada tak sebab baca lah. Sakit lutut, Masya Allah. Saya dah pernah buat video dia, Rosmini. Nanti scroll TikTok saya boleh. Kaki bengkak sebab stroke, Masya Allah. Itu kena urut seluruh kaki. Kena gabungkan point ni dengan point lutut. Teruskan tuan-puan. Teruskan. Ulang-ulang balik. Sakit tak bahagian ni? Kalau sakit, tolong komen 5. Sakit tak tuan-puan? Jangan bagi saya cakap seorang-seorang, kesian kat saya. Kalau sakit, komen 5 je. Jari telunjuk krem. Alamak, krem ke? Kena repair tu. Dekat sini, point untuk jari jemari ada dekat sini. Saya baru tunjuk hari tu. Sakit. Masya Allah, ramai juga sakit bahagian ni. Masya Allah. Okey, next untuk ibu jari. Anda urut bahagian bonggol ni, tapi kita dah urut kan bonggol ni. Ni bonjol ni. Kita dah urut kan? Okey, lepas masuk celah ni. Celah. Ni celah antara bonggol ni satu dengan bonggol kedua ni dekat celah tu. Faham Okey. Masuk celah tu. Tekan je tuan-puan Ini semua untuk sakit ibu jari juga. Bonggol ni tekan je bawah bonjol ni. Kalau anda ada sakit jari-jari yang lain, anda kena urut semualah. Urut semua. Bawah cover, atas ni cover macam tadi saya dah ajar okey. Jari-jari nak urut boleh ke? Urut-urut je lah. Saya tunjuk poin-poin yang penting. Kalau jari nak urut sekali pun tak apa. Jari terkunci macam mana nak urut? Saya dah ajar dah. Yang ni belakang ni, bawah ni sama macam tu. Yang jari-jari ni tak apa, senang je urut jari, tolak je ke atas. Urut bahagian ni atas bawah, lepas tu bahagian tepi-tepi jari ni. Urut, buat setiap satu kalau ada masalah. Okey tuan-puan. Okey, sekarang ni saya nak tambah satu lagi gerakan stretching supaya kesat urutan ni naik lebih tinggi. Untuk sakit tapak kaki, sakit tumit, sakit pergelangan kaki, dia naik lagi tinggi. Untuk kram. Okey, sebelum kita start, lap dulu jari jemari tu. Cari kain, lap. Ambil kain, dah lap dulu. Lap celah-celah jari ni. Saya lap kat mana? Ada tisu? Kena tak lap pakai baju je, boleh tak? Apa? Seluar okey kan? Lap kat seluar okey kan? Bini tak ada tak apa. Kau tidak kena marah nanti. Tak boleh nak, aku dah lap dah.
Okay. Frozen shoulder, Lydia. Saya dah share hari tu. Cik tengok video saya. Ada tu. Baru je saya buat itu video Lydia. Tuan-puan semua, jom kita buat saya tengok ada banyak soalan tapi saya tak mampu nak jawab semua. Saya habiskan dulu topik ni Okay, tuan-puan semua sekarang baring. Okay, tuan-puan relax, tarik nafas. Lepaskan. Ready semua? Kita akan start dengan kaki kanan. Angkat kaki kanan. Silangkan jari belakang peha. Naikkan tumit. Push kuat. Kuat sampai sakit. Jangan give up, tuan-puan. Tahan 5 saat. Ikut kemampuan je. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, gerakan ni nampak simple tapi kalau anda amal, insya-Allah sakit pinggang boleh kurang. Okey, sakit lutut boleh kurang, sakit tumit boleh kurang, berjalan makin laju. Sakit sciatica pun dia boleh bantu untuk rawat. Okey, siapa yang pernah buat dekat sini selama ni? Banyak kali saya ajar. Kalau pernah, komen pernah. Simple je kan, tapi efek dia bagus sangat, tuan-puan Okey, relax dulu. Tarik nafas. Buang. Okey, angkat kaki kiri pula. Silangkan jari belakang peha. Silang jari. Naikkan tumit. Push kuat ke atas. Kuat, tuan-puan. Bagus, ramai yang pernah. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Tarik nafas. Lepaskan. Okey, gerakan ni dia pun bantu untuk pulihkan sakit pelipat lutut. Tetapi anda belajarlah urut macam mana pun, anda belajarlah stretching macam mana pun, tak jaga makan, ke laut juga akhirnya. Faham Sebab tu kena baiki makan. Nanti saya sentuh sikit. Tarik nafas. Lepaskan. Okey, tuan-tuan, kita buat ulangan yang kedua. Siapa yang tangan tak sampai, anda kena guna kain. Pegang kain, lintangkan dekat sini, tolak kaki. Okey? Baik, tuan-puan, silangkan jari belakang peha. Naikkan tumit, mesti kena naik, tuan-puan, wajib Tolak ke atas, kuat. Kuat ikut kemampuan saja. Tahan 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Bernafas macam biasa. Jangan tahan nafas. Saya tahu sakit, tapi nafas macam biasa je. Okey, siapa yang masalah lebih teruk, maka anda akan rasa lebih sakit. Tarik nafas. Lepaskan. Walaupun kaki tak boleh lurus jangan give up Sesiapa yang sakit lutut, sakit pinggang, memang banyak kaki tak boleh lurus. Sebab tu kena latih. Bila anda latih, jadikan amalan, nanti dia akan makin lembut Okey, sekarang angkat kaki kiri, silangkan jari belakang peha, naikkan tumit, push kuat. Kuat, tahan 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, relax, santai. Tarik nafas. Lepaskan. Relax. Tarik nafas. Lepaskan. Sedap, tuan-tuan Okey, kita akan buat gerakan penutup, buat yang terbaik. Angkat kaki kanan, silangkan jari belakang peha, naikkan tumit, push kuat. Kuat. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Lepaskan. Bagus. Relax. Kiri, tuan-puan angkat kaki kiri, silangkan jari, naikkan tumit, push kuat. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ada ke yang sendawa terkentut ke? Sciatica hilang, mulanya sakit. Wah, sakit sciatica dah hilang, mula sakit. Bagus, amalkan senaman tu. Good news. Tuan-puan semua, siapa dekat sini dah amalkan ilmu pemakanan, pantang larang pemakanan, lepas tu masalah dia semakin reda? Siapa yang dah start amal pantang larang pemakanan yang saya ajar, lepas tu sakit dah makin reda? Ada ke, tuan-puan? Kalau ada, share lah sikit kat bawah tu. Kawan-kawan kita ramai nak baca tu. Lega rasa. Alhamdulillah, syukur Allah. Kaki bergetar Masya Allah. Sutra saya cantik. Okey, tuan-puan semua, sekarang ni saya nak kongsi ilmu makan sikit.
ilmu pemakanan pantang larang. Apa kita nak pantang Kenapa kita sakit? Shanti, tengok Shanti kata, thank you memang berkesan. Nampak? Jadi bila amalkan pantang larang ni, anda akan nampak keberkesanan. Pemulihan tu akan bertahan lama. Tapi bila anda langgar semua, makan apa anda suka, macam mana nak sihat? Bila anda sakit, badan ni dia ada kemampuan untuk rawat diri sendiri. Tapi bila badan kita nak rawat diri tu, dia ambil daripada makanan kita tu, makanan yang merosakkan, pump dia masuk, macam nak repair, susah nak repair. Badan pun surrender. Okay, tuan-tuan, sekarang ni saya nak bagi beberapa pantang larang yang anda boleh amal. Okay, ambil ilmu ni kemas-kemas sebab saya kongsi agak ringkas, insyaAllah. Nombor 1, kurangkan makanan berasaskan tepung gandum. Okay, cuba komen dekat bawah, bila anda makan makanan berasaskan tepung gandum, badan jadi macam mana? Tolong jujur dengan saya, komen kenapa saya nak komen. Bila anda komen, pesakit lain baca, mereka dapat ilmu. Anda akan dapat pahala. Boleh kita buat pahala sama-sama. Kurangkan makanan berasaskan gandum. Roti, biskut, kuih, mi, pizza, kek, bersepah. Macam-macam tuan-puan Jadi kalau anda tak jaga yang ni macam mana? Susah radang kat badan ni, radang pada badan kita, susah nak pulih. Siapa yang tadi bila tekan bahagian betis rasa bengkak, biji, pedih, keradangan yang berlaku pada otot, pada saraf, pada sendi tu, dia susah nak pulih bila anda selalu masukkan tepung-tepung tu. Gandum zaman sekarang dengan gandum zaman dulu dia tak sama dah. Ada orang cakap Nabi makan gandum boleh. Betul. Sebab gandum zaman dulu dia terpelihara, dia terjaga, dia lebih bersih, lebih selamat. Tapi gandum zaman sekarang ni yang jadi masalah. Gluten yang tinggi, ada pemutih dan ada bahan-bahan lain yang boleh akibatkan radang pada badan, ataupun bila badan dah ada radang, radang tu susah nak pulih. Nak percaya silakan, tak nak percaya anda punya suka. Okay, yang kedua, minuman berkafein. Cuba cuti sekejap, insya-Allah anda akan nampak perubahan yang cepat pada sakit-sakit badan. Apa tu? Okay, minuman berkafein seperti kopi, teh tarik, air coklat, okay, Nescafe, itu semua favourite saya. Yes, bila anda amal ni semua, okay, anda akan tengok kalau jika anda ada radang, kafein ni akan buatkan radang tu susah nak pulih. Okay, cubalah anda try cuti 1 minggu ke 1 bulan ke, insya-Allah anda akan nampak beza. Jadi bila dah nampak beza tu, teruskanlah konsisten. Kalau nak juga minum boleh tak? Kena pandai-pandai adjust lah tu. Saya tak kata benda tu haram, tapi bila anda minum, efek pada badan, kena pandai-pandai adjust. Okay, kemudian kita masuk kepada yang ketiga, gula putih. Nampak tak ada hantu? Kopi dah lama tak minum, nampak perubahan. Yes, perubahan pada otot, sendi, saraf kan. Thank you, kongsi feedback, saya sangat appreciate. Kemudian yang ketiga, makanan-makanan proses. Apa tu? Gula putih. Tukarlah dengan stevia, lebih selamat untuk badan. Okay, lagi apa? Sausage, hot dog, nugget, burger, mi segera, apatah lagi Yang tu termasuk yang pertama. Kalau anda perasan, banyak makanan-makanan zaman moden ni, dia buatkan kita ketagih. Ketagih nak makan wafer lah, ketagih nak makan karipat gergasi lah dengan perasa yang tu. Bila kita ketagih dengan benda-benda macam tu, kita jadi susah nak baik badan kita ni. Sedangkan makanan yang bagus, apa tu saya nak makan apa? Makanan yang paling baik adalah makanan macam datuk nenek moyang kita dulu. Diorang mana ada kenal wafer lah, okay? Diorang tak kenal makanan-makanan yang macam sekarang, macam-macam lah saya nak sebut pun. Jadi balik pada makanan asal kita apa? Nasi, lauk, sayur. Orang dulu makan ulam lah, makan nasi putih begitu je, simple je. Lepas tu diorang sihat sampai tua. Tapi sayur-sayuran ni, kalau anda dah sakit, bukan semua sayur boleh makan. Kalau anda dah sakit, bukan semua buah boleh makan. Walaupun sayur tu sihat, walaupun buah tu sihat, anda kena jaga lebih banyak daripada orang-orang yang sihat. Okay, saya takut bila sentuh banyak sangat anda fikir, itu apa aku nak minum, apa aku nak makan. Jadi saya tak nak banyak sangat supaya anda tak stres. Anda teruskan follow, lama-lama anda akan makin bertambahlah ilmu tu. Okay, sekarang ni ada orang tanya, habis tu nak minum air apa? Saya akan bagi cadangan beberapa air yang boleh. Pertama, air mineral. Okay, air mineral nombor 1 lah. Lepas tu air apa lagi? Air teh bunga. Kalau tak
Teh bunga bahasa Melayu lah, bahasa Inggeris teh chamomile. 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 Carilah teh bunga, cari. Nanti bila nak iling-iling, try tukar dengan teh bunga. Ataupun rooibos. ROIBOOS. Teh rooibos pun boleh, tidak ada kafein. Lagi apa? Air cincau. Lepas tu apa? Air sirap. Air sirap ni bukanlah bagus sangat sebab dia pewarna. Tapi better berbanding anda ambil minuman berkafein. Gula pirang ni macam gula putih juga. Selain mineral je sembelit. Boleh pula macam tu Cuba tengok selain mineral anda makan apa. Kadang-kadang bukan sebab air mineral tu, sebab makanan yang kita ambil bersama air mineral tu. Jadi bila kita sembelit, kita salahkan mineral. Rupanya tadi makan keripap, makan kek lah, kita makan roti canai, kita tak nampak yang sebelah tu. RJ